Okay, hi guys. Hari ni Poti ada kelapangan masa. Poti nak bawa saya awak berjalan di sekitar kawasan di Tanjung Cafe. Okay, jom saya awak. Okay, bermula daripada depan pintu depan masuk, kita akan masuk melalui pintu gerbang yang penuh makna ni dengan ada wow elemen tradisional kita. Okay, kita jalan slow-slow. Di depan ni kita akan berjumpa dengan menu killer kita ke signage kita di depan. Ada buahnya dan kita pusing. Wow, memang wow sini untuk lepak santai. Dan ni adalah pintu belakang, itu dekat parking. Ada lampu-lampu neon warna pink gitu. Dan kita akan masuk melalui pagar pintu gerbang. Suasananya memang santai, relax. Dan seterusnya kita akan masuk melalui pintu ni. Kita berhadapan dengan Western Food sebelah kiri. Okey, ni pandangan di hadapan. Suasana dia, kapasiti muatan dekat di Tanjung Cafe sebenarnya boleh muat 1,000 pack. 1,000 pack. Di sebelah dekat playground kita ada, ni depan kita ada, dalam basar ni pun ada juga. Dan di sebelah dekat bengkel pun kita ada kerusi jugalah. Memang banyak nak bawa belah rutibah pun boleh masuk di Tanjung Cafe. Dan untuk maklumnya juga, kita di sini kita ada menyediakan playground untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun ke bawah, bukan 12 tahun ke atas. Di sini open air. Ni open air. Okey. Ni konsep open air lah. Sambil-sambil kita menunggu anak kita bermain playground, kita boleh lepak dekat sini lah. Dan kita sambung balik. Okey, untuk siapa-siapa yang nak booking ke gapo, boleh wasabi. Boleh wasabi, nombor di bio, di poster-poster lah. Ni elemen-elemen klasik, barang klasik pun ada juga. Ni adalah pintu masuk ke Dewan Sri Tanjak kita ni dah. Sebab kita ada dewan juga dekat sini. Dan dewan tu boleh muat lebih kurang dalam 300 pack jugalah. Ni bawah pada bumbung. Ni tertutup lah. Ni bawah bumbung tertutup. Tadi open air. Ni di hadapan dewan tadi. Ni kawasan ni boleh muat dalam 30 orang juga sini lah. Okey. Dan tengok staff Poti santai-santai. Kata pelanggan tak ada, boleh santai-santai set dia buat live. Okey, goodbye. Assalamualaikum.